DNA dedahkan rahsia yang mengejutkan. Okey, bayangkan malam musim sejuk 19 Disember 1979 dekat Cedar Rapids, Iowa. Bandar kecil ni tengah sibuk. Maklumlah, dah dekat Christmas. Lampu-lampu cantik berkelip-kelip, orang sibuk shopping hadiah. Suasana memang meriah. Tapi di balik semua tu, ada satu tragedi yang akan buat seluruh bandar ni terkejut. Dan kes ni akan jadi misteri selama hampir 40 tahun. Kisah ni tentang seorang gadis muda yang bernama Michelle Martinko. Hidupnya diragut dengan cara yang sangat kejam. Dan siapa sangka pembunuh sebenar dia baru dapat dikesan berpuluh tahun kemudian. Michelle ni dia baru je 18 tahun masa tu. Orang kata dia cantik, ada senyuman manis, personaliti yang periang. Dia aktif kat sekolah, join choir, ramai kawan suka dengan dia. Pada malam tu, Michelle dia pergi dinner choir dekat Sheraton Inn. Lepas tu dia singgah dekat Westdale Mall baru masa tu. Sebab dia nak tengok satu kod musim sejuk yang dia teringin sangat. Nampak simple kan? Pergi shopping lepas dinner. Tapi siapa sangka itu adalah kali terakhir dia dilihat hidup-hidup. Michelle time tu dia bawa kereta Buick keluarga dia. Ada saksi nampak dia dalam mall. Tapi bila mall tutup pukul 10 malam, dia tak balik rumah. Esoknya, polis jumpa kereta tu dekat parking mall. Dan dalam kereta tu, satu pemandangan yang betul-betul mengerikan. Michelle ditemui tidak bernyawa, duduk di seat pemandu. Dia ditikam lebih 20 kali. Bayangkan muka dia, dada dia, malah tangan dia penuh luka sebab dia cuba untuk lawan. Siapa yang sanggup buat semua ni? Cedar Rapids ni dia bukan bandar jenayah. Jenayah ganas macam ni memang luar biasa. Soalan pertama orang ramai, kenapa Michelle? Siapa yang benci dia sampai sanggup tikam macam tu? Polis pun mula. Michelle tak dirompak, duit dalam beg tangan pun masih ada. Dia pun tak dirogol. So jelas, ini bukan kes rompakan. Ini kes salah orang. Ini kes personal.